Omar al-Bashir memerintah dengan gaya tentera dengan membawa ideologi tersendiri yang dikaitkan dengan Islam. Beliau bergabung pada awalnya dengan Sheikh Hassan Turabi ketika mana mengambil alih kuasa tahun 1989 sebelum mereka berpecah di antara satu sama lain. Dan akhir sekali pemerintahan beliau itu pemerintah yang sering dikritik bukan sekadar di dalam negara tetapi juga di luar negara yang melibatkan konflik-konflik di kawasan-kawasan seperti kita sebutkan tadi iaitu di kawasan selatan Sudan dan juga di kawasan Darfur. Sehinggalah akhir sekali kita ringkaskan cerita, tahun 2018 berlakunya kebangkitan rakyat sekali lagi sehinggalah membawa kepada kejatuhan Omar al-Bashir pada tahun 2019. Lalu pemerintahan awam dinaikkan semula. Hasil kerjasama dengan tentera yang mana jeneral tentera pada ketika itu Abdul Fattah Burhan berbincang dengan rakyat yang bangkit ini, akhir sekali mereka bersetuju untuk mewujudkan pemerintah transisi untuk sementara waktu sebelum dikembalikan kerajaan kepada kerajaan awam. Maka naiklah pemerintah baru yang bernama Muhammad Hamdan Dagalo. Tetapi Hamdan Dagalo juga tidak bertahan lama apabila beliau digulingkan sekali lagi oleh pihak tentera yang dipimpin oleh Abdul Fattah Burhan pada hari ini, bergabung dengan pemimpin RSF yang dibincangkan sehari dua ini iaitu Muhammad Hamdan Dagalo ataupun lebih dikenali sebagai Hamiti daripada Janjaweed yang kita sebutkan, kita akan bincangkan selepas daripada ini. Maka bermulalah pada tahun 2021 tentera kembali mengambil alih Sudan sebelum berlaku konflik sesama tentera di antara ketua dan timbalannya itu membawa kepada peristiwa yang berlaku sehari dua ini. Itu yang pertama perlu sama-sama kita fahami. Yang keduanya ialah konflik yang berlaku di kawasan-kawasan sekitar Sudan itu. Yang pertamanya adalah konflik yang melibatkan kawasan Sudan Selatan. Sudan Selatan ini diketahui sejak daripada awal lagi adalah didiami oleh mereka yang bukan berbangsa Arab Sudan. Dan kebanyakan mereka di era-era mutakhir itu telah pun menganut agama Kristian dan sebahagiannya kekal dengan berpegang kepada ajaran animisme. Perkara ini sebenarnya berlaku di era pemerintahan British yang mentadbir ataupun menjajah Sudan pada ketika itu, yang mana memang dipecahkan Sudan itu kepada dua pada peringkat awalnya iaitu Sudan Utara, dipromosikan pengajian-pengajian Islam menyebabkan banyak kemasukan orang-orang Arab terutamanya daripada tanah Hijaz ataupun Saudi pada hari ini berpindah pergi duduk ke kawasan utara dan mereka menyebarkan ajaran Islam dan menganut agama Islam, manakala di sebelah Sudan Selatan pula disebarkan kepada mereka agama Kristian sehinggalah mereka menjadi Kristian. Tetapi pada tahun 1955 akhir sekali ketika mana nak menuju kepada kemerdekaan, British berubah sikap, dia menggabungkan selatan dan juga utara ini untuk dijadikan satu negara sehinggalah ianya merdeka pada tahun 1956. Dan Sudan Selatan telah pun memberontak sejak tahun 1955 kerana tidak bersetuju untuk bergabung dengan Sudan Utara membentuk sebuah negara besar, dan pemberontakan 1955 itu sehinggalah berlakunya kemerdekaan 1956 kepada seluruh wilayah dalam Sudan itu tidak berhenti sehinggalah tahun 1972 di bawah pemerintah tentera Jaafar Nimeri. Maka pada tahun 1972 diadakan gencatan senjata dan Sudan Selatan diberikan autonomi untuk mentadbir dengan kuasa-kuasa terhad dalam hal-hal tertentu. Tetapi gencatan senjata ataupun fasa aman itu hanya berlaku selama 11 tahun. Bila mana Jaafar Nimeri juga, iaitu presiden yang sama, membatalkan autonomi dan melaksanakan undang-undang persekutuan itu ke seluruh kawasan selatan sebagaimana yang dilaksanakan di kawasan utara yang beribu negarakan Khartoum, termasuklah pelaksanaan undang-undang syariah dan sebagainya. Itu namanya yang tidak perlu kita kaitkan dengan agama yang sebenarnya kerana praktisnya boleh diperbahaskan lagi sebenarnya. Maka mulalah pemberontakan berikutnya iaitu perang tahun 1983 yang membawa kepada kematian yang besar, membawa kepada kebuluran, hilang tempat tinggal dan sebagainya sehinggalah pada tahun 2005. Perang tahun 1983 hingga 2005 ini dipimpin oleh pemimpin yang terkenal di Sudan Selatan iaitu John Garang. Itu salah satu anak Sudan Selatan yang mendapat pendidikan di Amerika. Maka di bawah kepimpinan beliau, konflik yang berlaku di Sudan Selatan ini mendapat perhatian dunia. Maka tekanan diberikan kepada Sudan berakhir dengan tahun 2005 berlakunya gencatan senjata di antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara yang dipimpin oleh Omar al-Bashir pada era itu. Dan hasil daripada gencatan senjata tersebut, Sudan Selatan di bawah John Garang pada awalnya tidak ada istilah merdeka sebenarnya, tetapi mereka bersedia memperolehi autonomi tertentu dan menjadi sebahagian daripada Sudan dengan keluasan kuasa diberikan kepada mereka dalam banyak hal, dan Sudan itu menjadi negara yang lebih demokratik, sekular dan sebagainya. Tetapi selepas kematian John Garang, ianya menimbulkan satu desakan yang lebih kuat untuk memerdekakan Sudan Selatan. Berakhir pada tahun 2011. Sudan Selatan merdeka setelah mana diadakan referendum. Terbukti sekitar 90% daripada rakyatnya mahu merdeka daripada Sudan.